ada. Salah perangkap. Yang ni baru pasang. Right je. Allah. Ada. Selain daripada menangkap ikan, di labuan ini juga terkenal dengan lubuk ketam dia, terutamanya ketam suri. Jadi nelayan di sini mereka menangkap ketam ataupun dipanggil sebagai membintur ketam. Dan membintur ketam ni dia harus menaiki bot untuk ke lautan. Dan sepanjang perjalanan tu kita boleh nampak ada banyak kayu yang dipacak di tengah lautan. Dan itu menandakan itulah kawasan yang mereka membintur ketam. Bintur tu dia adalah sangkar. Dia sangkar yang mempunyai hanya satu laluan masuk. Dan di dalam sangkar tu kita boleh letakkan umpan. Wah, sekarang ni Ad sedang memasang umpan dalam bintur. Ini adalah bintur. Bintur ni dia macam perangkap. Memang perangkap pun lah untuk menangkap ketam. Umpan yang digunakan adalah umpan ikan kecil dan kemudian barulah campakkan ke dalam lautan. Iya. Bye. Dan membintur ketam ni dia memakan masa selama 1 hari. Sebagai contoh, siang hari kita akan membintur ketam. Kemudian keesokan hari baru kita melihat hasil tangkapan. Jadi masa kita lihat tu, kita tarik bintur tu keluar daripada lautan, tengok-tengok kosong. Ini tak ada. Salah perangkap. Yang ni baru pasang. Kita salah tempat. Jom kita cari yang dah ada isinya. Tak ada. Tak ada juga. Biasalah adat membintur ketam. Kadang ada hasil dia, kadang tak ada hasil je. Jadi kita kena cari perangkap yang ada hasil dia dekat dalam. Tak apa. Okay, cuba lagi cik. Cari lagi, jom. Kita tarik lagi bintur yang seterusnya. Buka-buka. Barulah ada hasil ketam. Right je. Allah. Ada! Ketam suri ni, cara nak membezakan dia adalah kalau ketam suri jantan, dia bertumpuk di cengkerang. Kalau ketam suri betina pula, dia tiada tumpukan. Ada 1, 2, 3, 4 ekor. 2 ekor ketam suri betina dan 2 ekor 2 ekor ketam suri jantan. Memang itu adalah pengalaman yang sangat menarik dan sangat lain daripada lain. Tada! Woo! Jangan keluar. Banyak dah ni ketam Ad dapat. Jadi sekarang ni Ad nak bawa ke restoran Anjung Ketam supaya diorang boleh sediakan hidangan yang istimewa untuk Ad. Jom! Hasil tangkapan ketam tadi Ad hantar ke restoran Anjung Ketam. Restoran ini mereka mengekalkan kesegaran hidangan mereka dengan menggunakan hasil tangkapan laut yang ditangkap pada hari yang sama. Jadi Ad nak pilih ketam suri supaya boleh untuk dimasak lah nanti. Jadi okey, penyepit. Ketam suri. Wah, so ketam ni dia bersihkan waktu ketam ni masih hidup untuk kekalkan kesegaran ketam tu. Dah selesai bersih semua ni, barulah kita boleh masuk ke dapur dan masak. Masak bersama Cik Rokia. Nanti Ad kenalkan siapa. Cik Rokia, apa khabar? Baik. Ni ketam yang kita dah selesai bersihkan. Lepas tu kita kena buat apa? Kita kena steam lah. Oh, kena steam. Okey, steam dalam ni? Steam dalam ni. Kita tunggu masak lah. Pas steam kita tunggu masak lagi lah. Okey, kita steam dulu berapa lama? Dalam 15 minit lah macam tu. Kita steam dalam 15 minit baru kita boleh sambung langkah seterusnya kan. Ya. Okey, jom kita steam. Di restoran ini Ad mencuba ketam masak kukus. Tak pernah lagi Ad cuba ketam masak kukus ni. Selalunya Ad makan ketam yang digoreng ataupun yang berkuah. Yalah, selalunya mereka dimasak gaya begitu sebab nak hilangkan rasa hanyir dia tu kan. Macam ni warna dia bila dah masak. Dia dah tadi sebelum masak warna biru. Sekarang ni dah warna oranye. Sedapnya bau dia. Wah, hidangan dia sangat ringkas. Dia adalah ketam kukus yang dihidangkan dengan sambal kicap.
Bismillah. Wah. Nampak tu telur ketam tu. Dan bila Ad rasa, dia punya manis ketam dia dengan isi dia yang tebal, barulah Ad faham kenapa ketam segar ni masak kukus pun dah cukup. Jadi kalau nak makan makanan segar macam Ad ni, bolehlah datang ke Anjung Ketam.